Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malam ini julung-julung kali Base TV mengadakan rakaman ataupun siaran live podcast buat pertama kali melalui studio podcast Base TV di Pejabat UMNO bahagian Selayang. Dan tetamu kita tidak lain dan tidak bukan Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Timbalan Presiden UMNO yang sudi hadir merasmikan Pejabat UMNO bahagian Selayang. Apa khabar Datuk Seri? Baik, alhamdulillah. Kalau boleh kita tanya soalan sikit lah. Banyak perkara yang luar daripada subjek biasa lah. Orang nak tahu sikit pasal Tok Mat ni. Kita live ni susah lah nak jawab. Baik Tok Mat, mula-mula sikit macam ni lah. Kita tanya dulu soalan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar ni, dia pernah memuji Tok Mat secara personal lah. Dia menyebut nama Tok Mat sebagai Menteri Luar yang cemerlang, berjaya melaksanakan agenda kita mengadakan persidangan ASEAN. Saya nak tanya dengan Tok Mat, antara dua tugasan kabinet yang pernah diberi pada Tok Mat, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negara, yang mana Tok Mat lebih prefer, yang lebih suka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berbahagia Datuk Asnal, terima kasih jemput saya ke bangunan UMNO bahagian Selayang malam ni. Berpodcast pula sekejap. Antara dua kementerian tu dia berbeza. Semasa saya di MINDEF dulu dan sekarang di Kementerian Luar, MINDEF ni dia bercorak operasi. Kementerian Luar ni dia dasar. Dua-dua memang saya suka. Tetapi di MINDEF dulu tu dia action oriented. You have to be on the ground selalu, kerana macam-macam lah, dengan anggotanya, dengan veterannya, dengan rumah anggotanya, dengan aset yang dah lapuk, macam-macam masalah lah. So jadi dia membuatkan kita aktif. Manakala di Kementerian Luar ni pula dia lebih banyak berfikir dan mengurus dasar luar negara, mengurus komunikasi negara dan memastikan supaya apa jua yang berlaku di seluruh dunia dia tidak bercanggah dengan dasar luar kita. Jadi kita perlu sentiasa on our toes. Kerana dunia sentiasa berputar. We can't afford to sleep because anything happen di sana, kita terpaksa react segera. Jadi dua perkara yang berbeza tapi dua-dua pun tempat saya sukalah. Okey. Gitu. Tok Mat, ramai orang tahu Tok Mat ni ada banyak kebolehan. Dulu ahli sukan Tok Mat dia bagi sukan, boleh main sukan. Bagi jadi ahli korporat, menjadi ahli korporat. Kemudian sekarang ni dalam pentadbiran kerajaan pula menjadi juga. Nak tanya Tok Mat, bidang seni Tok Mat ada bakat tak? Bidang seni. Seni nyanyi ke, seni tari ke, tulis puisi ke? Datuk suruh saya banyak kok kelapa, saya banyak. Tapi suruh menyanyi saya minta maaf. Sebab kali terakhir saya menyanyi dalam kereta apabila anak saya yang nombor 2 tu umurnya, dia sekolah rendah lagi. Saya menyanyi lah ikut dengan lagu. Dia kata, "Bah, can you stop please?" Sejak pada itu tak menyanyi lagi dah. Saya pasal seni ni, saya bukan jenis lembut. So saya kasar kan. Kita ni orang sukan kasar, dengan silatnya, dengan apanya. Tapi cerita Piramli tonton lah. Tengok. Kalau bosku, dia bagi tahu saya, filem yang dia paling suka cerita Piramli, cerita Tiga Abdul. Kalau Tok Mat cerita apa Tok Mat? Piramli? Ya. Ibu mertua aku. Ibu mertua aku. Sama kita. Sama. Saya pun suka ibu mertua aku. Masya Allah. Piramli. Tok Mat, sebagai seorang yang pernah menceburi bidang bola sepak dulu, tahun ni kita ada World Cup. Kalau pasukan antarabangsa lah, pasukan kebangsaan antarabangsa, Tok Mat punya favourite sekali pasukan apa? Saya dua pasukan lah. Saya bukan satu pasukan. Dua pasukan, iaitu pasukan France dan juga pasukan Spain. Oh, France dan Spain. Dua-dua pasukan ni memang saya ikuti dan dua-dua pernah menjadi juara. France 2 kali Okey. Seperkara lagi saya tanya dengan Tok Mat, kita nak menyambut Ramadan tak lama lagi. Ini menyimbau nostalgia dan juga semasa lah Makanan kegemaran Tok Mat kalau berbuka, apa dia Tok Mat?
Saya berbuka, saya terus makan nasi. Ya. Saya tak ada makan itu, mungkin saya terus makan nasi. Terus makan nasi. Makan berbuka nasi dengan keluarga. Ya. Makanan yang paling saya suka sekali, masak lemak cili api. Masak lemak cili api. Negeri Sembilan kan. Negeri Sembilan, Kalau ya, tak betul. ada masak lemak cili api, kalau nasi itu tak berubah color dia kuning, tak salah. Betul. Baik Tok Mat, kalau Tok Mat boleh memilih satu faktor, satu nilai atau satu elemen perubahan yang Tok Mat rasa paling penting boleh mengubah nasib UMNO dan menjadikan UMNO ni dominan semula, apa Tok Mat rasa nilai yang paling penting kena diterap di kalangan ahli? Ahli itu tak banyak sangat isu dia. Ahli UMNO walau macam mana pun berlaku dia, ahli cawangan kita tak terubah. Betul. Ahli tetap setia. Yang mengagam kat atas ni memang macam kita ni. Jadi macam semalam saya bercakap semasa ditanya oleh media, pemimpin lah. Pemimpin nak tengok orang Melayu kuat semula, pemimpin lah yang akan mengubah suasana. Pengikut dia ikut saja. Dan kalau nak dikatakan apa, pengikut UMNO ni pengikut yang setia. Ya. Kan? Memang macam mana pun, pernah satu ketika kita kalah 2018. Saya bercakap dari segi pengalaman di Negeri Sembilan, di kawasan saya, banyak yang dibagi duit oleh parti yang nak menggantikan kita tu. Ketua-ketua cawangan diupah dan dibagi sogokkan duit untuk berubah dan menubuhkan parti. Tapi mereka tetap tak mahu. Ya. Jadi bagi saya ahli tak ada isu. Yang penting nak menghala tujukan to navigate the party at our level. So we have to really bite the bullet. Dan kita lihatlah ke mana nak kita bawa orang Melayu di dalam negara ni. Jadi kalau molek diolah oleh pemimpinnya, moleklah jadi. Ya. Yang terakhir situ, satu amanat ataupun tiupan semangat untuk UMNO Bahagian Selayang untuk kita bawa kepada akar umbi. Satu nasihat yang boleh Tok Mat berikan kepada UMNO Bahagian Selayang. Saya tak biasa nasihatkan orang. Saya nasihat diri sendirilah. Ya. Tapi bagi saya, sekejap saya tengok tadi daripada pilihan raya ke-11 sampai pilihan raya ke-15, jika betul adunan dan olahan kita, parti kita ni, UMNO kembali kuat di Selayang. Dan kita boleh, dan kita pernah menguasai dun-dun di Selayang. Kerana majoriti pengundi di Selayang ni pencuti dan Melayu. Ya, betul. Cuma Dun Rawang saja. Ya. Kita tak ada majoriti. Itu pun lebih kurang saja 40 lebih peratus. Di Kuang banyak. Kuang dan di Templer majoriti, tapi di parlimen tipis sangat. 52%, 53% paling tinggi. Ya. So kalau kita bersatu, boleh. Boleh. Saya di Rantau Melayu tak sampai 50%. Tapi betul adunnya, betul olahannya, dan betul pakatnya kan. Baik. InsyaAllah tak ada masalah. Tak ada yang mustahil dalam hidup. Ya. Yang pentingnya kita mesti bersepakat. Elok sepakatnya, elok guntingnya, cantiklah hasilnya. Terima kasih Tok Mat. Terima kasih. Terima kasih bagi pihak keluarga besar UMNO Bahagian Selayang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan kerana bukan saja sudi datang untuk merasmikan pejabat baru, tapi sudi tampil dalam segmen podcast ringkas kita pada hari ini. Tapi apa pun Tok Mat yang pertama, tetamu yang pertama untuk Best TV. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih Tok Mat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.